Sekarang ni musim cuti sekolah. Mesti korang tak tahu nak bawa anak-anak korang bercuti dekat mana. Saya tahu kat mana. Tapi sebelum tu korang kena tengok video ni sampai habis. Lepas tu like dan komen je apa-apa. Titik pun boleh. Sebenarnya sekarang ni saya datang dekat Foodie Food Fest. Event ni berlangsung 24 hingga 28 Disember. Lokasi kali ni betul-betul depan Medan Mall Gombadok. Sambil-sambil cari makanan viral boleh masuk dalam mall. Sini memang saya suka sebab banyak sangat pilihan menu. Macam-macam ada makanan viral. Lepas tu kursi meja pun banyak. First kita nak rasa burger dari FKS. Yang ni memang nampak sedap betul. Ada cheese boleh tarik-tarik macam ni. Nah guys, sampai meleleh-leleh. Sekali gigi memang berlemak dengan cheese. Lepas tu daging dia tebal. Wah, sedap sangat. Memang puas hati. Daging dia homemade. Seterusnya pula kita nak rasa gerai Pak Long Sup Kedah. Yang ni event mana-mana je selalu saya makan. Sebab sedap sangat dia punya rasa. Jadi kita ambil lah satu menu bihun sup Kedah dia ni. Wah, tengoklah guys. Dalam ni penuh dengan daging, dengan keting. Ada perut juga. Memang dahsyat. Rasa sup tu memang balance dengan sambal. Yang paling saya favourite dia punya keting tu lembut betul. Dan lepas tu Pak Long Sup Kedah ni juga bawa dia punya nasi ayam. Bukan ayam biasa-biasa tapi ayam bakar weh. Nasi dia wangi, sos dia ni lemak-lemak manis. Memang sedap. Next pula kita nak rasa kek coklat leleh. Yang ni dia letak coklat memang tak main-main. Melimpah ruah weh. Yang mana peminat coklat memang kena try. Rasa dia lemak-lemak nikmat je bila gigit. Meleleh betul lah weh. Lepas tu tak manis sangat. Next pula kita nak try menu-menu grill. Ada kambing, ada berbola, ayam. Dan korang juga boleh makan sekali dengan ramen kalau korang nak. Yang ni dia punya ramen ni pedas-pedas macam tu. Makan pula dengan kambing yang berlemak. Korang yang tengok ni pun mesti kecut air liur. Seterusnya kita nak try di Adeli Pizza. Yang ni pizza homemade. Topping ni pun depan korang baru dia letak. Ni kita ambil best seller chicken cheese carbonara. Wah, serius berlimpah-limpah dia punya cheese ni. Tengoklah ni saya tarik je memang lumer-lumer ke mana-mana. Mantap sedapnya. Yang ni kita ada takoyaki chef Takoguchi. Yang ni memang dah famous. Siapa je tak kenal guys. Topping banyak. Lepas tu isi kat dalam tu sotong betul. Dan selain itu kat sini juga ada kunafa. Yang saya makan ni perisa red velvet. Ada cheese guys. Boleh tarik-tarik. Crunchy-crunchy. Manis-manis macam tu. Tak lupa juga dekat sini pun ada shawarma. Next kita nak rasa The Family Fries. Yang ni fries panjang. Ada topping sos. Ataupun nak topping manisan macam ni pun ada. Korang akan dapat fries ni panas-panas. Yang ni saya ambil perisa macam. Memang kau betul. Next kita nak makan Master Moist Chicken Tender. Yang ni dah lama dah saya nak makan. Tapi hari ni baru boleh rasa. Ayam kat sini memang besar-besar. Lepas tu dia punya sos ni memang betul-betul sedap. Sos hijau ni betul-betul dahsyat weh. Ayam dia pula lembut je, panas-panas lagi. Lepas tu kat sini pun ada juga sos cheese. Next kita nak rasa nasi goreng ikan bekok Ocean Fresh. Nah, tengok dia punya portion nasi goreng ni banyak betul. Lepas tu ikan bekok yang saya ambil ni ikan bekok siakap. Lain dari yang lain, siap ada sertifikat halal lagi. Wah, yang ni saya tak sabar betul nak makan. Ikan ni garing-garing. Lepas tu isi kat dalam dia tu lembut lagi. Masing-masing umami macam tu rasa dia. Nak lagi balance makan dengan nasi goreng dia ni. Next pula saya nak rasa Baba Station. Kali ni